Semasa Menteri Jabatan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Gulung tadi, saya kecewa sikit sebab dia habis awal dan saya tak dapat peluang untuk mencelah dan bertanya. Isu yang saya nak tanya ialah isu tentang kedudukan MACC terhadap investigation terhadap PI Bala yang kononnya MACC nak hantar pegawai MACC ke London. Bagi saya itu mensia-siakan sebab yang kita lebih tahu bahawa Bala sama juga dengan episod Raja Petra, mereka ni disponsor. Yang dia ada di London ni, saya nak tanya siapa yang sponsor dia orang. Jadi bagi saya MACC sepatutnya siasat di sini dulu, siapa sponsor Raja Petra, siapa sponsor PI Bala. Kalau nak pergi ke sana untuk membuang masa saja. Dan kita pun tak mahu sebab ini malu kerajaan kita, nama negara kita. Seorang PI, seorang yang tak ada sebab kerajaan, pegawai kerajaan kena pergi untuk ikut cakap dia. Saya rasa ini dia, kalau nak siasat, patut dia balik, pujuk dia balik di sini dan siasat. Tapi yang lebih penting, siasat siapa yang sponsor dia. Dan saya dedah tadi juga bahawa ada email yang menunjukkan bahawa Raja Petra ada menerima wang daripada Amarjit Singh sebanyak 470,000. So soal saya ialah adakah Amarjit salah seorang sponsor? Dan siapakah orang yang belakang Amarjit? Sebab lawyer yang digunakan oleh Bala ialah orang Manjit Singh dan Amerik Sidhu. Dan ini kita tahu ada kait dengan Ketua Pembangkang. Jadi dia punya persepsi, kalau kita spekulate, ada hubung kait, ada dalang sebenarnya. Dan adakah mereka ini terlibat dalam sponsor Bala dan sponsor Raja Petra? Dan juga saya tunjuk tadi, saya bukti ada hotel booking di mana Zaid Ibrahim dengan Raja Petra bersemuka dalam satu hotel. Bookingnya sama, pada hari yang sama, tarikh dia sama, hotelnya sama di Manchester, England. Dan tak mungkin itu satu coincidence. Saya percaya itu satu temu janji di mana mereka jumpa di Manchester, di Hotel Britania. Ini saya kemukakan. Jadi kenapa jumpa di Manchester? Jadi ini patut dipersoal. Dan Zaid Ibrahim sebagai orang kanan dalam PKR, sebenarnya waris takhta PKR, sanggup berdepan dengan seorang digelar fugitif dari Malaysia, berjumpa di Manchester. Ada apa sebabnya? Siasat. Jadi saya percaya dan saya sebenarnya nak minta kepada Menteri untuk tidak membenarkan MACC, pegawai MACC ke London, malah buat siasatan di sini habis-habisan, dan kalau perlu arah PI Bala atau Raja Petra balik ke Malaysia untuk disuasana. Daripada segi siasatan, jadi kalau berdasarkan keterangan Datuk tadi, bermakna Datuk Zaid kita boleh anggap sebagai melindungi pelarian. Jadi apakah dia polis boleh mengambil keterangan daripada dia untuk saya tak buat andaian. Tapi saya bagi satu gambaran di mana semua orang boleh buat persepsi sendiri. Kalau Zaid Ibrahim pergi ke hotel di London, di Manchester, hotel yang sama, Raja Petra pun masa yang sama, hotel yang sama, memanglah kita fikir ada hubungan. Tidak pun yang Zaid Ibrahim nak pergi all the way ke Manchester, tentu apa? Bukan di London pun, di Manchester. Jadi ada booking, dia punya booking material. Jadi ternyata untuk pulang kepada siapa nak buat persepsi. Bagi saya cerita yang apa yang saya tahu. Andaian saya simpan kat saya lah. Jadi yang tiga orang tak, Amarjit Singh, yang saya tahu Manjit Singh, Amerik Sidhu adalah lawyer PI Bala. Yang saya tahu mereka kapat dengan Ketua Pembangkang, termasuk Amarjit yang Raja Petra hantar email yang kita dapat lah, di mana dia mengaku bahawa Amarjit telah hantar 470,000 ringgit kepada beliau. Jadi ini adakah wang sponsor? Apa wang ini? Saya supaya MACC siasat lah. Itu saja. Tak payah pergi ke London. Boleh tanya di sini. Tanyalah Amarjit.